Okey, pagi ni rumah Kak Feri ada kejadian. Tengok ni. Kejadiannya merah-merah, kuning-kuning jadi macam ni. So kat sini Kak Feri nak demo lah. Kak Feri akan cuci guna kitchen. Siapa yang masak cili sambal tahulah. Kalau masak cili dengan sambal ni, dia memang akan berperang sikit. Macam berperang sungguh. Tengok ah. Tapi kain yang risau sebab kita ada sabun madam makeover. Untuk yang ni pula jangan risau sebab kita ada kitchen. Bukan tu je, untuk hood ni pun senang. Dia akan jatuh. Nampak? Nampak tak cili dia? Cili dia kita spray je, dia jatuh. Ni dia jatuh. So bila kita cuci tu dia lagi senang lah. Dia senang, dia nak lap tu senang. Nampak? Urin lap tu dia terus bersih. Ni saya tak spray lagi. Saya akan spray. Nampak? Dia lap tu dia sekali lap. Nak cuci dia tu, dia senang. Bila kita nak cuci, kitchen ni kelebihan dia bila kita dah spray, walaupun dahsyat kan tadi macam berperang cilinya, tapi dia senang. Walaupun cilinya banyak, berminyak, dia lap tu dia smooth. Taklah susah sangat. Paling penting dia betul-betul bersih, tidak ada sebarang tanda. Tengok, tak ada sebarang tanda pun. So, bukan sekadar hilangkan minyak, bukan sekadar hilangkan tanda-tanda stain-stain yang dekat kita punya stove ni, tapi untuk microwave, peti ais, okey, ni semua boleh dihilangkan ni dengan senang. Paling penting bukan sekadar hilangkan kotoran dekat sini, tapi dia tak bertanda. Walaupun kita dah cuci dia, kita nak bersihkan dia senang je. Dia senang bersih lah. Dia senang bersih. Dan tengok walaupun dia dah bercili-cili, kita nak bersihkan dia tak susah mana. Kain biru lagi. Biasa kalau dah bercili-cili ni, kain ni nak hilang tanda pun parah tau. Sebab kita punya ni sendiri bersih. Nampak tak? Senang nak bersihkan dia tu senang. Biasa tu, sebab tu kadang kalau dah macam tadi, biasa kain buruk macam ni, tuan rumah akan buang je terus. Yang ni tak payah. Kain buruk pun boleh jadi bersih. Macam baru je lagi kan. Tapi sebenarnya dah bertahun-tahun dah. Masak heavy. So, memang function. Siapa yang selalu masak heavy, siapa yang dapur dia guna cold stone, siapa yang dia punya microwave, oven yang dah start berkarat, boleh cuba Kak Feri punya sabun badan kitchen ni. InsyaAllah naik seri, nak cuci bersih, bekas tak akan ada tanda, microwave berkilat macam baru.